Di saat dunia semakin bising, ada satu tempat di mana bunyi enjin diganti dengan aliran sungai dan tekanan hidup digantikan dengan ketenangan alam. Malaysia bukan sekadar negara membangun. Ia adalah syurga tersembunyi untuk pencinta camping. Dalam video ini, kami akan membawa anda meneroka tempat camping paling cantik di Malaysia yang mungkin belum pernah anda lihat sebelum ini. Janda Baik, Pahang. Air sungai mengalir seolah-olah berbisik kepada alam. Janda Baik bukan sekadar tempat berkhemah. Ia adalah ruang untuk bernafas dan mengingatkan kita betapa indahnya hidup tanpa gangguan.蓝云朵飘荡，自由的风吹过脸庞，放下烦恼，忘记忧伤，潇洒地走在天地间。口是清脆，吉他悠扬，自由的歌声在回荡，快乐。 Trip camping kali ni kami ke Janda Baik. Tempat ni hotel tapi ada tapak camping, sungai, ada package barbecue tepi kemah dan malam boleh layan movie. Jom kita ke area Bayi Suria Janda Baik. Sesampai je kami di sini, park kereta dan register di lobi utama. Area Bayi Suria ini adalah sebuah hotel yang menyediakan tapak perkemahan untuk menikmati keindahan alam di Janda Baik. Serta pendaftaran, jom kita ke tapak perkemahan. Kawasan dia lapang, berumput dan ada sedikit pokok. Sesuai juga untuk buat aktiviti family gathering yang boleh muat 5 ke 6 kemah. Charge untuk satu pack RM15 sahaja. Untuk korang yang tak ada kemah, jangan risau. Pihak hotel juga ada menyediakan perkhidmatan kemah untuk disewa dan ada sleeping bag. Untuk package yang kami ambil ni, sekali dengan barbecue serta breakfast. Untuk barbecue, pihak hotel akan menyediakannya di tepi kemah korang. Best kan? Sambil santai-santai main game dengan family, tim hotel akan serve makanan. Sebelah malam pula, korang boleh lepak-lepak layan movie sambil makan popcorn. Projektor, layar dan PA system korang boleh sewa je dengan pihak hotel. Untuk malam, sila sediakan blanket dan sweater. Sebab cuaca malam dia dingin dan sejuk. Ini suasana pagi di Janda Baik. Rezeki kami pagi cuaca sangat baik. Dapat kami shoot sunrise yang cantik. Trip kali ni aku tak nak penat-penat masak. Kita breakfast je dekat cafe hotel. Padang yang luas, korang boleh buat macam-macam aktiviti dengan family. Tapak perkhemahan ni sangat sesuai untuk korang yang nak santai-santai. Sebab semua fasiliti disediakan. Plug point 24 jam. Sinki yang bersih, toilet dia memang 5 bintang. Kalau korang nak sewa dewan pun boleh, tak ada masalah untuk aktiviti family dan team building. Overall kami sangat berpuas hati sebab persekitarannya bersih, fasiliti lengkap serta layanan dan servis yang terbaik. Boleh baca detail hotel di caption. Hutan berusia jutaan tahun ini menjadi saksi keindahan ciptaan Tuhan yang masih terpelihara hingga hari ini. Free like the sky, we rise so high. Love will lift us, never fall. Free like the sky, no more goodbye. In the night we hear the call. Selamat datang ke Belum Fadida. So hari ni saya akan
bawa dia satu lah. Before that, nama saya Ila, boleh panggil saya Azila, tapi panggil saya Ila lah. Kita akan start dekat sini, which is rumah Temenggung. And then bawah tu adalah stainless steel of K-pop. Jadi kita akan jalan sampai sini tu ada satu Bagi aku dekat sini tempat dia cukup cantik. Siapa yang pencinta alam semula jadi, aku sarankan hampa boleh main sangat bercuti dekat sini. Bukan sekadar hampa boleh duduk resort yang cantik, tapi hampa boleh juga naik houseboat depa. Makanan dekat sini pun boleh tahan juga weh. Memang boleh kata healing kat sini. Memang mantap lah. Kalau ada peluang lagi sekali, memang aku akan singgah kembali. Ndaorompin National Park. Ini bukan camping biasa. Ini adalah perjalanan menentang keselesaan. Demi pengalaman yang tidak ternilai, air terjun megah, hutan tebal, dan malam yang sunyi. Inilah Ndaorompin. Hai guys, baru-baru ni aku pergi camping di Taman Negeri Rompin selama 3 hari 2 malam. Perjalanan dari JB ke Rompin mengambil masa 6 jam. Sebab cuti sekolah dan kita orang pun gerak santai-santai je, menyinggah makan dan beli barang yang tak cukup. Okey, ni kita orang dah sampailah ke tapak camp tu. Actually tempat ni adalah resort lah. Ada pelbagai jenis chalet ikut korang punya kapasiti. Ada lobi pendaftaran dan fasiliti lain juga. Okey, ini pula lobi pendaftaran. Yuran masuk adalah RM30 per person. Lepas tu ada yuran camping RM15 per person. Kalau korang memilih nak tidur chalet, maka tak perlulah bayar RM15 tu. Bayar chalet korang je lah. Kat sini ada pelbagai package berbayar tambahan macam river cruise dan night walk. Yang lain yang free lah, macam jalan ke Jambatan Gantung, lepas tu naik ke Menara Tinjau, tu semua free. Lepas tu korang boleh lah isi masa lapang korang dengan berjalan-jalan kawasan tu. Okey, untuk kafe dia kalau tak silap ada buffet breakfast, lunch dengan dinner. Cuma aku tak pasti berapa harga dia sebab kita orang kan camping, so kita orang masak sendirilah. Sebelum pacak kemah, kami diberi naik bagi untuk pusing-pusing kawasan resort. Staff tu tunjukkanlah fasiliti yang ada. Ada multipurpose hall, nak main badminton dalam ataupun pingpong, boleh juga dalam tu. Ada surau, ada pentas, kot-kotlah nak buat persembahan malam kebudayaan. Dia tunjuklah juga macam-macam chalet yang ada. Ada yang dorm sampai 18 orang boleh muat. Ada yang family kecil 4 orang punya pun boleh muat. Ada macam-macam lah. Tinggal korang pilih je ikut kesesuaian korang punya korang punya participant. Okey, ni pentas dia. Okey, ni multipurpose hall. Ni pula surau dia. Mesin air, korang boleh isi air kat sini. Kena bayar lah. Toilet dia level-level R&R. Okey, sampai sini dulu. Nantikan video seterusnya. Lompong melangkap view, Sabah. Apabila kabus pagi perlahan-lahan berunduk, Gunung Kinabalu berdiri megah di hadapan mata. Di sinilah anda sedar ada keindahan yang tidak mampu digambarkan dengan Akhirnya kami dah kata-kata. sampai di Kuala Lumpur. Pertama sekali kita register dulu dah dan ambil barang yang kita sewa. Macam kita orang ni sewa khemah, kanopi, dapur gas dan set barbecue. Total up jadi RM60. Kita ada bayar overnight fee juga, RM6 seorang. Jadi total up untuk satu malam dekat Kuala Lumpur ni RM72. Malam tu kita orang dapat bakar-bakar sedap.
Tak, kita orang guna ordinary ready-made je. Waktu kita orang sampai, cuaca kan memang tak elok, hujan, air pun tak cantik. Tapi pagi ni, Masya Allah, lawannya guna Kinabalu, air pun warna hijau. Hai, korang memang lawa sangat-sangat. Memang berbaloi lah perjalanan kita orang yang 7 jam tu untuk sampai ke sini. Tapi kena juga sampai kat Pelumpong ni. Jadi saya pun recommend untuk kamu datang lah. Enjoy! Siapa sangka di Malaysia ada perkampungan secantik ni. Korang boleh camping bersebelahan Sungai Jernih ni, siap ada view Gunung Ganang and Jambatan Gantung lagi. Serius memukau. Kat mana ni guys? So, kita akan continue eksplorasi aku ke Negeri di Bawah Bayu Part 4. Kali ni, kami akan camping 3 hari 2 malam di salah satu perkampungan cantik yang ada di negeri ni. Perjalanan dari Pekan Kota Belud hanya 30 minit and view sepanjang jalan tu pun dah cukup memukau. Inilah dia Tegudon Tourism Village di Kota Belud, Sabah. So, untuk 3 hari 2 malam, kami akan sewa pondok yang ada dekat sini. Untuk bermalam dekat sini, korang boleh sewa tapak camping, pondok and sele pun ada juga tau guys. Imagine untuk saiz pondok macam ni, hanya RM60. Malaysia memang kaya dengan keindahan alam. Kadang-kala kita tidak perlu keluar negara untuk nikmati pemandangan syurga. Cukup hanya ke tempat-tempat camping tepi sungai ini. Kalau anda suka video ini, jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak tips camping dan travel di Malaysia. Tulis di komen tempat camping mana yang paling anda teringin nak pergi. Jumpa lagi di video seterusnya dan jangan lupa bawa khemah anda.